Projek untuk rakyat, projek jalan sambung VBC Jalan Menghibur. Yang Muhammad Datuk Speaker, kita tunggu. Kemudahan infrastruktur utama seperti pengangkutan awam, jalan raya perlu sentiasa disenggara dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Belanjawan Johor 2025 bertemakan Maju Johor, Rakyat Sejahtera. Salah satu daripada 6 teras agenda adalah infrastruktur. Infrastruktur jalan yang mempunyai impak kepada kehidupan harian rakyat, faktor utama mempengaruhi pengundi ketika menjelang pilihan raya. Yang berhormat Datuk Speaker, gambar raja ini berbentuk huruf F. Ini sebenarnya mewakili rangkaian jalan utama di Kluang, iaitu Jalan Batu Bahat, Jalan Mesing, Jalan Menghibur, Ringgam dan Jalan Kota Tinggi. Walau bagaimanapun, ia juga bermakna F kerana level of service F traffic semasa waktu puncak di Jalan Menghibur, Ringgam. Ini serupa arteri jantung yang telah tersumbat dengan teruk, memerlukan satu bypass demi menyelamatkan nyawa atau harian trafik bandar ini. Ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah melawat tapak cadangan projek jalan sambung VBC ini ketika PRK Mahkota. Ini projek infrastruktur yang paling impak tinggi di Kluang. Satu projek jalan sambung yang melalui vehicle box covered atau VBC bawa landasan kereta api dan merentas Sungai Menghibur. Projek ini dapat menyelesaikan isu kesesakan lalu lintas Jalan Menghibur, Ringgam kerana bypass 500 meter ini yang anggaran kosnya 4 ke 5 juta akan mewujudkan satu bypass antara Jalan Menghibur dan Jalan Kota Tinggi. Isu teknikal, maksudnya isu yang boleh diselesai, diatasi. Dengan kerjasama daripada pelbagai pihak, agensi kerajaan dan pelaksana, hasil perbincangan dan input daripada jabatan, cadangan alternatif telah pun dikemukakan. Terima kasih kepada JKR Kluang yang telah menyediakan lakaran cadangan terkini bagi projek jalan sambung VBC Jalan Menghibur. Pihak kami juga mengambil berat peringatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar agar memastikan projek ini mendapat sokongan daripada pemegang taruh utama iaitu penduduk-penduduk perumahan sekitar kawasan projek. Menghibur telah mengadakan beberapa sesi pertemuan dengan Persatuan Penduduk dan Wakil Penduduk dan mereka telah memberikan sokongan kepada projek ini setelah penambahbaikan dilakukan terhadap pelan jalan sambung. Terima kasih juga kepada YB Esko, Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur yang selalu memberi sokongan untuk menjalankan projek ini. Jalan sambung terhadap rangkaian F ini akan membawa impak besar kepada traffic modeling seluruh bandar Kluang. Ia menjadi satu rangkaian lengkap ataupun satu loop. Aliran lalu lintas Jalan Menghibur akan menjadi bebas dan terus hubungi ke Jalan Kota Tinggi yang selari tanpa memusat ke pusat bandar. Inilah projek yang mempunyai impak yang paling tinggi terhadap aliran trafik di bandar Kluang dan paling sering ditanya-tanya oleh warga Kluang yang telah lama didera, diseksa oleh kesesakan trafik yang sebenarnya boleh dan harus diselesaikan.